Astaghfirullahaladzim. Bila video tular ini lalu di FYP aku, terkejut aku melihatnya. Yang mana aku selama ni aku ingatkan video ni berkaitan dengan rejim Zionis menganiaya rakyat Palestin seperti biasa kita tengok di Gaza dan sebagainya. Rupanya tidak. Ini di Kuala Lumpur, di Jalan Tunku Abdul Rahman, yang mana rejim DBKL di bawah Madani menganiaya rakyat Malaysia yang berniaga kecil-kecilan sempena bulan Ramadan nak cari rezeki. Perkara ni tak pernah berlaku pun dulu. Sebab apabila bulan Ramadan kita selalu diberi kelonggaran untuk rakyat nak berniaga, bukan nak kaya, nak cari rezeki untuk nak beraya bersama keluarga. Tapi sejak di bawah pemerintahan Kerajaan Madani, saya tengok peniaga-peniaga Melayu ni semakin dianiaya. Sedangkan di Pasar Borong, warga asing yang mana buruh-buruh kasar berniaga, mereka bela dan sebagainya. Inilah yang berlaku sekarang ni. Kemudian peniaga ni difitnah pula. Penyawat awam yang menjalankan tugas ni pergi ke balai buat laporan, katanya peniaga ni mengganggu penyawat awam. Kau tengok siapa yang berkasar kepada sesiapa sekarang ni, nanya lagi tu kan. Tapi Alhamdulillah, DBKL telah menunjukkan perangai sebenarnya DBKL di bawah pemerintahan Madani, betapa biadabnya mereka. Sebelum kita nak melalui PRU 16 dah semakin tiba, supaya kita tak terpedaya lagi seperti mana mereka melakukan bila dekat pilihan raya. Mereka kempen, mereka bagi macam-macam pada rakyat. Akhirnya dengan video-video macam ni, kita mampu menilai perangai DBKL mengenai bangsa Melayu yang mahu berniaga mencari rezeki di negara sendiri. Biadabnya Madani.